Untung memiliki emas hiasan 24K. Tuan-puan, seperti yang tuan-puan tahu, emas hiasan 916 dia mempunyai elemen-elemen lain untuk dijadikan emas hiasan seperti logam yang tertentu. Tetapi emas hiasan 24K iaitu 999 ianya adalah emas tulen dan ianya mempunyai emas berketulinan 24K yang lebih banyak berbanding dengan emas hiasan 916. Jadi tuan-puan mendapat keuntungan yang lebih apabila tuan-puan jual kelak kerana ketulinan emas lebih banyak di dalam emas hiasan 24K yang tuan-puan miliki. Jadi tuan-puan, daripada memiliki emas hiasan 916 adalah lebih baik tuan-puan memiliki emas hiasan 24K. Untuk memiliki emas hiasan 24K, tuan-puan tidak memerlukan modal yang besar, tapi tuan-puan boleh menabung di akaun emas gap, menabung secara konsisten, pastikan gram emas di dalam akaun emas gap tuan-puan mencukupi, tuan-puan boleh keluarkan emas hiasan 24K untuk tuan-puan miliki. Tuan-puan, untuk bimbingan tuan-puan boleh like video saya ini, follow saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan juga tunjuk ajar bagaimana memiliki emas hiasan 24K. Assalamualaikum.